dengar tak lagu tu? Kau clear tak? Clear tak lagu tu? Boleh dengar tak lagu tu? Di belakang saya ada Kojoy. Tengok tu, Kojoy. Ni Pak Long kita. Driver saya. Driver tu. Dengar, tak clear kan? Pasal aku pakai mic ni, jadi bila aku dengar lagu tu tak clear. Lagu tak jelas Lagu tak jelas. Tak clear juga. Tak clear juga. Nanti aku tunjuk korang kampung orang asli ya. Ni persimpangan kampung orang asli. Biasalah kampung asli ni dia mana berani letak warna merah. Kau tengok. Ni. Tapi kampung asli ni kita dah masuk dah. Kita dah masuk berkali-kali. Kan. Sebab orang asli ni dia takut nak pasang bendera merah. Ni kat luar kawasan. Jangan lupa kau bantu pikir. Mari beramai untuk harapan. Apa yang hanya kita berfikir. Harapan untuk bertahan. Harapan kita saudara. Komunisme bila sudah maju. Melayu Cina India bersatu. Dengar tak? Tak dengar juga ke? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kuat sangat kau tu. Kuat tu. Betul. Kita kena kuat berusaha. Kita jangan terlalu yakin. Apa saja perjuangan, kita diajar untuk berusaha kuat, kena berdoa, bertawakal, itu je lah. Kan? Bila kita bertempur, itu adab lah ya. Bila kita bertempur, kemudian sahabat dalam angkatan kita belot, khianat, memang ujian lah. Kan? Bila kita bersama dengan dia, kekuatan tempur kita kuat. Tapi bila kita nak pergi perang ni, ada pula segerombolan tentera kita belot. Memanglah satu ujian bagi kita. Macam mana kan? Tak semua kawan ni jujur. Kawan Pakatan Harapan je yang jujur. Dalam Pakatan Harapan, 3 parti tu daripada dulu lagi. Daripada Pakatan Rakyat lagi. Kan? Datanglah ujian macam mana, dugaan macam mana. Kita ni, keadilan, DAP, amanah tetap sama. Datanglah tawaran demi tawaran untuk pecahkan kita. DAP pun ditawarkan macam-macam.
DAP pun dihasut untuk tinggalkan PH. Mereka tetap setia dalam satu gabungan. Sebab dalam Parti Harapan ni kita susah senang bersama, menang kalah bersama, kan. Ada kawan kita ni pula, dia batu dia susah, dia cari kita, kan. Dia ungkit apa yang dia bagi kat kita tu, dia ungkit. Ini jadi perangai yang tak boleh buat kawan lah. Dia ungkit lah. Sekarang ni dekat ceramah sana tu, UMNO Barisan Nasional dia ungkit. Anwar jadi Perdana Menteri sebab dia sokong. Dia ungkit balik, kan. Tapi dia tak cerita. Daripada sokongan dia tu, apa yang dia dapat, dia tak cerita. Dia sokong Anwar jadi Perdana Menteri, betul, itu fakta lah, kan. Tapi dia tak cerita apa yang dia dapat daripada sokongan tu. Apa nikmat yang dia dapat, dia tak cerita, kan. Ini simpang masuk Felda. Saya nak beritahu. Alamat terlepas lah. Tak bagi. Alamat terlepas lah. Ni kawasan Felda Pasu.